latar belakang dengan menggunakan kacamata dan juga payung. Kedua-dua alat ini dipasang dengan filem anti ultra-ungu, payung anti ultra-ungu dan sebagainya. Jadi kita dapat mengelakkan daripada ultra-ungu lah. Kemudian yang kedua adalah pengambilan sinaran foto sinar X. Ya, bolehkah kita ambil sinar X tiap-tiap hari? Sudah tentu tidak boleh, kerana sekali kita X-ray boleh membunuh banyak sel-sel dalam badan kita. Kalau mengikut nasihat doktor, hanya 6 bulan sekali. Begitu juga bagi wanita yang mengandung, tidak digalakkan untuk mengambil X-ray kerana fetus di dalam perut akan mendapat kesannya juga. Seterusnya kita pergi kepada televisyen. Di mana pastikan jarak pemisahan antara televisyen dengan penonton sekurang-kurangnya 2 meter. Macam itulah, sebab itulah ayah dan mak kita selalu nasihatkan kita jangan tengok TV dekat sangat, nanti sakit mata. Betul apa yang mak ayah kita pesan, sebab mereka dah belajar mengenai sinaran mengayon yang sebenarnya. Akhir sekali, seterusnya adalah makanan yang dicemari oleh bahan radioaktif. Jangan makan makanan yang dihasilkan dari kawasan yang dicemari oleh bahan radioaktif seperti ikan dari laut yang dicemari oleh bahan radioaktif. Bagi sinaran kosmik, selalunya ahli kru udara yang akan terdedah dengan sinaran kosmik. Ahli kru udara seperti juruterbang, pramugara dan pramugari lazimnya menerima dos sinaran kosmik yang melebihi tahap selamat. Mereka terdedah kepada sinaran kosmik yang kuat dalam kapal terbang yang terbang pada altitude yang tinggi. Ini kerana semakin tinggi altitude, semakin nipis lapisan atmosfera dan oleh itu semakin kurang perlindungan terhadap sinaran kosmik. Langkah-langkah yang berikut yang boleh diambil untuk melindungi kru kapal daripada pendedahan berlebihan kepada sinaran mengayon. Yang pertama adalah merekod dan memantau dos sinaran bagi setiap anak kapal untuk memastikan kadar dos kurang daripada 20 mikrosievert setahun, menghadkan waktu penerbangan setiap anak kapal terbang untuk mengurangkan pendedahan kepada sinaran mengayon, melarang anak kapal yang hamil daripada terdedah kepada sinaran mengayon melebihi 1 mikrosievert dan mengurangkan pendedahan kepada sinaran mengayon yang dihasilkan oleh peranti pengimbas keselamatan di Dewan Pelepasan. Sampai setakat ini dahulu pembelajaran kita pada kali ini. Diharap murid-murid dapat memahami topik ini dengan jelas dan dapat memberi manfaat kepada anda semua. Sekian, terima kasih.